Ok guys, ini model Zontes 155U. Ni naked lah. Yang tu yang kita test tadi, the motor. Yang ni scrambler, lalaki racer sikit. Yang ni naked. Ok, sekarang kita try on dulu. Aku ni main naik dia semua motor. Dia macam motor aku je semua kan. Tak apa. Selagi ada peluang, berpeluang kan, kita naik je. Ini start macam biasa. Macam mana? Oh, lupa dah kena tarik clutch. Macam skuter. Dari segi karakter dia lebih kurang dengan motor tu tadi. Uish, terbakar habis hari ni. Okay. Selagi bateri GoPro dia, kita test lah. Ni dia punya suspension dia lebih keras. Angin. Oi, ni dia punya pergi dia macam lain sikit. Aku nak adjust benda ni lah. Lagi patah pula. Ok guys, ni engine basically sama je semua. Cuma mungkin dia punya tuning tu lah lain sikit. Dengan motor, dengan scrambler tadi. Ni kita masih lah jalan sama. Sebab tak ada jalan lain lah. Yang ni je, jalan ni ada. Aku tak tahu lah real speed jalan apa yang best kan. Ni memang tak ada masalah. Kau nak selik macam gini kan, nak selik macam gini tak ada masalah. Naked kan. Basically naked ni dia memang suatu motor yang nimble lah. Memang senang menyelit lah. Suspension dia agak keras sikit tadi. Dia keras sikit berbanding scrambler, dan lembut sikit berbanding motor. Motor tu memang dia tune untuk off-roadnya lah. So dia punya karakteristik dia tu dah lain dah kot. Sebab ni tak tahulah kan. Mungkin orang dah banyak naik motor ni, tak tahulah. Mungkin dia dah jelembut lah. Tapi rasanya lebih better lah daripada yang motor tadi tu. Tak tahu, mungkin perasaan aku ke, atau mungkin sebab motor tu aku baru awal-awal lagi test ride kan. Aku macam takut risau-risau sikit kan. Tak tahulah, motor orang. Ni dah biasa. Ni bunyi dia lebih smooth sikit berbanding dengan scrambler tu. Scrambler tu dia macam kasar sikit lah. Aku tak tahulah, mungkin sebab ada apa-apa kot, benda-benda yang ni kan. Entahlah kan. Tapi bunyi yang ni dia lebih smooth, yang pastinya. Corner baik. Corner baik berbanding dengan motor tadi tu. Yang ni cornering dia lebih baik. Memang tuning dia lain lah. Itu apa ni saya? Itu apa pula kita pun. Lagi aku foto kereta DJ, mampu tu. Okay, merah. Sedap. Okay lah, not bad. Kalau korang nak try motor Zontes, korang jangan try satu model je tau. Korang kena try banyak sikit. Macam ni aku try 3 model. Yang motor, try yang scrambler, lepas tu korang kena try sekali yang naked ni. Dia punya feel tu tak sama, lain-lain sikit. Macam ni pun dia punya footpad ni pun dah lain dah sikit. Dia lebih tinggi sikit berbanding dengan motor tadi tu. Dia punya suspension dia dah tune agak sporty sikit. Kita nak corner tu lebih sedap lah.
106. Oi. Ni pergi dia lagi cepat tau. Mungkin dia ringan tu kan. Okay, full throttle lah. Oh, yang ni baik-baik. Macam Scrambler tu dia ada karakter dia sendiri. Dengan suspension lembut dia, dengan dia punya karakter engine dia tu lebih kasar sikit. Macam yang ni dia smooth. Tu suspension dia pun agak sporty. Agak sporty. Jadi kita nak corner tu lebih yakin lah, lebih yakin. Scrambler pun okey juga. Angin ribut baik. Ni boleh pergi lebih lagi 156 tadi. Tanpa tunduk tanpa tunduk. Not bad. Okey. Tapi kau janganlah bandingkan dengan apa Kapcai kan. Kapcai dia kategori apa kan, motor dia lebih ringan. Yang ni kategori lain, naked, motor, profile tak sama bang. Dia punya cut off sampai 10. Pula 118. Mana dia dah tuning. Setiap model tu tuning dia berbeza. Memang bagus lah, bagus. Boleh dapat 118. Tadi dekat motor saya dapat 115 max. Lepas tu dekat Scrambler pun lebih kurang dia beza plus minus 1-2 macam tu lah. Macam yang ni dia tambah sikit, tambah 3, 118 berbanding dengan 115 lah kan. Dia tadi tak buka pula, kena tutup enjin dulu. Dia main tekan-tekan je tau, payah nak keluar-keluar kunci. Tapi itulah, kalau rosak ni masak weh. Jenuh kau nak mencungkil ni benda elektronik kan. Untuk eco mode memang saya takkan test. Memang power tak ada weh. Power dia memang kurang lah, dalam 155cc lah. Lepas tu tak eco pula, memang out lah, langsung tak ada power. Kena ok, cara overallnya basically motor ni untuk reach dia punya power tu kena high RPM. Engine hampir semua sama dari segi power, dari segi torque saya rasa tak ada beza pun. Cuma yang membezakan dia punya tuning tu. Mungkin yang ni dia boleh pergi lebih sikit, motor dia boleh pergi setakat tu kan. Sedang yang betul yang Scrambler boleh sedang-sedang. Dia punya tuning lah berbeza. Sama juga dengan suspension. Suspension pun dah lain dah. Setiap model tu dia dah lain-lain sikit lah. Tapi yang saya selesanya dekat Scrambler, kalau jalan-jalan menggerutu macam ni kan, tu memang selesa sebab dia punya suspension dia agak lembut. Kalau untuk layan hard corner tu, yang ni okey lah. Dia suspension dia lebih kepada sport. Kesemuanya memakai upside down lah suspension. Jadi handling tu tak ada masalah sangat lah. Positioning tinggi je, lebih kurang je saya rasa sama. Beza sikit sangat je. Bagi saya motor ni, zone test ni, ada keluaran dia untuk orang, memang untuk orang Asia lah. Dia tak tinggi sangat dia punya seat height dia tu. Dia memang normal. Macam mana kau naik motor biasa tu kan, normal lah. Dia tak tinggi sangat. Boleh kata semua orang boleh naik lah motor ni. Tak
ada masalah sangat. Macam ni kan. Oh, dia kalau laju dia goyang tak sikit. Pasal tayar ni Dia dah keras elok lah. Tayar ni dia macam lagi-lagi sikit ni. Dia tak berapa melekat sangat ni. Okay guys, saya pun dah penat dah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Itulah. Aduh, aku nak cakap pun tak larat dah ni. Panas ni. Letih. Ingat senang ke review motor? Penat man. Penat.